Nasi daun jeruk limau Bali. Nasi ni bukan nasi biasa-biasa tau. Nasi ni memang sedap gila. Aroma dia, bau dia pun dah cukup untuk buat orang rasa lapar. So sekarang ni aku tunjuk macam mana nasi daun jeruk limau Bali ni. Nasi ni dia memang wangi, dia bukan biasa-biasa. Dia ada rasa kampung, dia akan ada rasa klasik. Bila makan tu memang dia akan ada rasa masam-masam, tapi masam-masam yang segar. Memang dia akan balancekan dengan rasa pedas sambal tu nanti. Dan bila korang makan dengan ayam geprek, ayam gepuk, memang akan rasa puas hati gila. So nasi daun jeruk limau Bali ni memang kita pakai nasi putih biasa je, tapi kita ada proses buat dia. Dan bila kita dah tumis semua tu, barulah kita gaul sekali dengan nasi. Siapa-siapa yang tak pernah cuba nasi daun jeruk limau Bali ni, memang kena datang kat Penyetan Pak Hani dan cuba nasi ni. Terus terang aku cakap, nasi ni memang lain dari yang lain. Sebab dia tak rasa plain tau. Dia akan ada satu rasa yang buat korang rasa nak datang lagi, nak makan lagi, nak tambah lagi nasi tu. Nasi ni dekat luar memang jarang jumpa, memang jarang dapat. Memang susah nak dapat. Tapi kalau korang nak rasa nasi daun jeruk limau Bali ni, korang kena datang Penyetan Pak Han. Okey?